Kawan saya semua langsung ada yang tak start solat 17 tahun, ada yang memang dengan rantai. 2017-18. 2018 saya pergi dekat Maulana Hilmi dekat Jalan tu. First time. Kat mana ada? Saya pergi pun dengan seluar jin. Tapi alhamdulillah daripada situ sahabat-sahabat saya seorang-seorang dah berubah. Sampai seorang-seorang ni bawa keluarga kenal agama. Diorang geng-geng berniaga, duit banyak selalunya. Biasalah. Yalah. Muda-muda dapat duit, tapi masya-Allah Maulana Hilmi dia bantu kita orang dulu. Tengok Qawi datang terkejut saya. Wish. Ya Allah. Ini ikon Al-Quran insya-Allah. Alhamdulillah. Allah, berkat insya-Allah. Ini kawan kita kena jaga ni. Kita kena jaga. Kalau dia sakit kita kena bantu dia insya-Allah. InsyaAllah. Doakan insya-Allah keterang Qawi selalu. Kita ada bisnes juga. Tapi selalu nak beli sold out. Dah memang sold out selalu. Saya nak beli sold out. Apa ni Qawi? Masa tak boleh. Alhamdulillah. Allah bantu. Qawi pun bawa satu tim. Datang satu tim 5 orang datang bawa buat company trip, tapi company trip pun penghentian. Islah nak tingkatkan iman. Terbaik masya-Allah Qawi. Betul. Ngaji ya Allah. Allahu Rabbi. Betul lah ini saya cakap. Ada Allah. Betul. Jadi kalau Allah Taala bagi benda tu jalan terus kongsi pada orang ramai ya Allah. Allah. Memang harapkan tu je. Al-Quran ni memang satu benda yang mukjizat kan. Betul, Allah punya mukjizat. Kata-kata. Bukan sebabkan suara ke, bukan sebabkan apa. Dia memang indah dah. Betul. Tapi tambah lagi pula Tambah dengan lagi. suara Nak ke, sampai kan. tajwidnya yang betul. Betul. Ada orang sampaikan biasa tapi ini sampaikan dari hati. Inilah dia insya-Allah. Allah anugerah. Negara terima insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab.